Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza' wastaghfara wa taba suqila qalbuh wa in 'ada زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أو كما قال حديث حسن رواية إمام الترمذي. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia buat satu dosa, apabila dia buat satu salah, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, Allah titik dalam hati dia satu titik hitam. Kita semua ni satu dosa, satu kesalahan kita buat, satu titik hitam Tuhan bubuh dalam hati. Sekali kita kecilkan hati mak ayah kita, satu titik. Sekali kita tinggal salat, satu titik. Sekali kita buat tahana dekat anak bini, satu titik. Sekali kita tersilap makan rasuah, satu titik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa naza', apabila orang yang buat salah tu dia sedang dan dia stop, wastaghfara wa taba, dia minta ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Ini normal tuan-tuan, ini manusia. Allah memang buat manusia ni macam tu. Manusia ni iman dia yazid wa yanqus, tekoh-tekoh iman dia meningkat, tekoh-tekoh iman dia berkurangan. Sebab Nabi SAW kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata orang yang berzina itu, sewaktu dia berzina, dia tidak beriman kepada Allah.
Lepas dia berzina, dia sedar, dia rasa silap, dia minta ampun kepada Allah, iman mai balik dalam hati dia. Bukan kita sahaja, bahkan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dulu pun macam tu. Hanzalah pernah duduk dalam majlis Nabi bila Nabi SAW cerita pasal dosa, pasal akibat dosa nak masuk neraka. Menangis Hanzalah ni, menangis dia. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia menangis, dia kata, ya Rasulullah, Hanzalah seorang yang munafik, dia kata. Nabi tanya dia pasal apa? Dia kata pasal dia kata, aku bila berada di dalam majlis engkau, dia kata aku rasa cukup beriman kepada Allah. Tapi bila aku balik ke rumah, aku bersama dengan keluarga, iman aku habis, dia kata. Nabi SAW kata, kalau manusia tidak begitu, Allah akan jadikan makhluk lain yang buat dosa, minta ampun kepada Allah. Maknanya, nama kata manusia ni mesti ada kesilapan dia. Maka Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata, innal abda idza akhta'a khati'ah, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia buat satu salah, dia buat satu silap, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, Allah titik satu titik hitam di hati dia. Fa idza huwa naza', apabila dia stop daripada buat salah itu, wastaghfara, dia istighfar, minta ampun kepada Allah, wa taba, dia bertaubat kepada Allah atas silap dia, suqila qalbuh, Allah bersihkan balik hati dia. Buat salah itu normal, tetapi bertaubat itu yang Allah nak. Bila dia bertaubat kepada Allah, suqila qalbuh, Allah padam balik titik hitam itu. Allah bersihkan hati dia daripada titik hitam itu. Wa in ada, kalau dia repeat lagi, dia buat lagi dosa yang dia buat tadi, zida fiha, dia buat dosa, dia tidak bertaubat, dia buat dosa, dia tidak minta ampun kepada Allah, dia buat lagi dosa, dia buat lagi dosa itu, zida fiha, bertambah titik hitam di hati dia. Hatta ta'luwa qalb, sehinggalah habis hitam hati dia. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Kata Nabi SAW, wa huwa ar-rad, dan titik hitam itu memenuhi hati dia. Allazi zakarallah, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Allah kata, kalla bal rana, di situ ada sakta. Kalla bal, dia kena berhenti, dua gerakkan jari. Kalla bal rana ala, bacaan sakta macam dalam Yasin mendadak. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala kata, jangan begitu. Sekali kita tengok awal surah Al-Mutaffifin itu, Tuhan kata apa? Yang sehingga pada ayat 14 Tuhan kata kalla, jangan begitu. Maksudnya Allah kata apa? Ayat sebelum tu, orang-orang yang tak beriman kepada Allah, apabila dibacakan ayat Quran dekat dia, dia kata Quran ini asatirul awwalin. Dia kata Quran ini cerita dongeng orang yang tak beriman. Bila dibacakan Quran kepada dia, dia bukan kata dia tak percaya saja. Dia kata Quran itu asatirul awwalin. Ini cerita dongeng orang dulu-dulu. Dia kata ini fairy tales. Quran ini cerita habuan nak bagi lena tidur saja. Tuhan sebut di dalam ayat 14 surah Al-Mutaffifin, Tuhan katakanlah, jangan kata macam tu. Jangan sekali-kali kamu kata Quran itu cerita dongeng. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi perbuatan yang kamu buat tu menyebabkan hati kamu jadi hitam dan kotor. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Ramai orang berani buat dosa. Pasal apa? Pasal tak berapa yakin dengan Quran dan hadis yang dia duk baca. Dia baca, bukan dia tak baca. Tak berapa yakin. Cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, dia dengar. Bukan dia tak percaya, tapi tak berapa yakin. Kerana ketidakyakinan itulah maka manusia terus buat dosa. Dalam surah Al-Mutaffifin daripada ayat 1, Allah Subhanahu wa taala kata wailun lil mutaffifin. Celaka besar. Wail ni maksud dia celaka besar. Setengah pihak tafsirkan wail itu neraka wail. Satu nama neraka. Wailun, celaka besar lil mutaffifin, kepada orang yang menipu di dalam bisnes. Ayat ni turun spesifik nak ingatkan orang yang terlibat dalam niaga. Wailun lil mutaffifin, celaka besar orang-orang yang tipu dalam perniagaan. Allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang apabila dia beli daripada orang, dia minta supaya timbang dan sukat itu dicukupkan. Kalau dia beli daripada orang, dia make sure timbang sekilo, tak mau kurang sikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia timbang untuk orang, dia kecoh. Dia tipu. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan kepada orang yang terlibat dalam berniaga. Jangan buat macam tu. Maknanya menipu dalam berniaga ni salah besar. Bukan dalam berniaga sukat timbang saja, dalam apa bisnes sekalipun, tipu itu salah besar. Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun. Tuhan kata, tidakkah mereka tu tahu kata esok mereka akan dibangkitkan di hari akhirat. Tuhan kata manusia yang duk menipu, yang duk buat kerja, duk cheating ni, dia tak ingatkan dia hidup, dia akan mati, lepas mati dia akan dibangkitkan untuk cerita panjang. Sekali lagi saya akan sebut. Manusia tak ingatkan kata hidup ini bukan hidup mati tutup cerita. Hidup ini very temporary, sementara aja. Mati baru nak start cerita panjang. Liyaumin azim. Tuhan kata bangkit esok untuk menghadapi satu hari yang sangat besar. Kita hidup, kita mati. Mati itu starting point. Mati itu starting point. Bukan berakhir segala-galanya, tapi nak bermula satu episod panjang. Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah pertama, pintu gerbang pertama alam akhirat. Mati itu baru nak start cerita. Kita duk ingat mati ni sudah habis, tutup cerita. No, mati itu baru nak start cerita. Cerita yang lebih panjang daripada cerita dunia. Dibangunkan manusia ini liyaumin azim, untuk menghadapi satu hari yang besar. Besar apa? Hari yang besar huru-haranya. Huru-hara. Besar apa? Hari yang besar ketakutannya. Kalau atas dunia kita biasa melalui satu ketakutan, itu bukan bandingan dengan ketakutan akhirat. Besar apa? Besar kegerunannya, gerun. Bermula seawal masuk kubur itu, cerita gerun sudah bermula. Besar apa? Besar akibat yang akan menimpa manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tuhan kata hari di mana manusia ini akan disuruh berdiri di depan Allah, Tuhan Rabbul Alamin.
Kena bangkit berdiri di depan Allah. Duk tunggu tak tahu apa nak jadi. Di mahsyar, kaki berdiri di atas kaki. Kaki kita tak jijak tanah. Kaki kita berdiri di atas kaki orang. Orang berdiri di atas kaki kita. Dahsyatnya keadaan yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis dia. Kalla, Tuhan kata, inna kitabal fujjar lafi sijjin. Tuhan kata jangan begitu. Maksudnya apa? Jangan menipu. Kamu duduk dalam apa bidang, kamu duduk dalam apa profession, kamu duduk dalam apa kerja pun, jangan menipu. Kalla, inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya rekod kriminal kita disimpan di satu tempat yang bernama sijjin. Kita ada dua rekod, tuan-tuan. Kiraman katibin. Ladaihi raqibun atid. Pada manusia itu ada raqib dan ada atid. Tulis kebaikan dan tulis rekod kriminal. Yang rekod kriminal ini, rekod itu disimpan di satu tempat yang Allah panggil sijjin. Sin, jin, ya, nun. Sijjin. Apa makna sijjin? Sijjin makna dia penjara. Makna dia bilik kebal. Dan kita baca hadis. Nabi SAW kata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia hak kita duduk ni, Nabi kata kalau nak diumpamakan, dunia ini sijnul mu'min. Dia penjara orang-orang yang beriman. Kita memilih untuk jadi orang Islam, kita memilih untuk jadi orang yang beriman, kita memilih untuk ubah akaun EPF kita daripada konvensional kepada syariah. Kita memilih untuk jadi orang Islam yang beriman. Bila dia beritahu, tengok-tengok dividen syariah punya sikit. Dividen hak geng yang tak ambil cara Islam punya banyak. Jadi orang yang dah pindah daripada konvensional kepada syariah ni, duk tak puas hati. Dia tu nak suruh orang pindah pergi ke syariah apa. Korang dapat. Geng nu dapat lebih. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara orang yang beriman. Penjara maksudnya apa? Kita very limited. Kita terhad. Kita tak boleh nak masuk melabur di semua kaunter. Kita hanya boleh labur di kaunter-kaunter yang patuh syariah sahaja. Geng nu dapat banyak pasal apa? Pasal dia rancak. Dia rancak. Dia boleh labur di Genting, dia boleh labur di Magnum, dia boleh labur di Sport Toto, dia boleh labur di Carlsberg. Dia boleh dapat income yang banyak. Tapi hak Islam ni nak tunggu Nestle produk, nak tunggu kurang. Habis pasal apa? Pasal Nabi sudah abang. Nabi kata dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara orang yang beriman. Kita tak ingin nak buat. Cek-cek tengok, oh tak boleh, syubhat. Kita tak ingin nak buat. Cek-cek tengok, oi haram, tak boleh buat. Kita tak ingin, tapi tak boleh buat. Pasal apa? Kita di penjara. Tapi kita susah di atas dunia, di akhirat kita senang. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah sebut dalam ayat ni, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Jangan begitu, jangan menipu. Kerana apa? Kerana rekod kriminal manusia ini Allah simpan di satu tempat yang dipanggil sijjin, dipanggil penjara, dipanggil bilik kebal. Simpan di situ, tak ada siapa boleh menyusup masuk, nak pergi pindah, nak tukar daripada kriminal bagi jadi pahala. Tak boleh. Allah simpan di tempat yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ma adraka ma sijjin, ini style uslub Al-Quran. Dia sebut satu perkataan, dia tanya. Wa ma adraka ma sijjin, hang tahu tak yang kata sijjin itu apa? Dia tanya. Kitabun marqum. Sijjin itu, bilik kebal itu ialah satu tempat yang kitab-kitab kriminal, kitab-kitab buat dosa ini ditaruh di situ.
Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Tuhan kata celaka besar hari ini, yakni hari akhirat esok, kepada orang-orang yang masih hidup di atas dunia, dia mendustakan. Dia mendustakan. Dustakan apa? Tuhan kata allazina yukadzibuna biyaumiddin. Dia mendustakan hari akhirat. Bila diceritakan kepada dia, kata kita lah ni baru duk ada level 3 kalau kita duk main game. Duk main game ni dia naik satu level, level 2, level 3, level 4, level tak tahu level apa nak habis ni. Yang kata Roblox ni. Tak tahu nak pergi level berapa. Kita hidup lah ni baru level 3. Mula dengan alam roh, dia pergi kepada alam rahim. Rahim mak kita. Kita duduk dalam perut mak. Kita keluar alam dunia. Ni kita lah. Lepas ni alam kubur. Semua orang akan lalu benda ni. Bila? Tak tahu. Tak tahu bila. Last 2 weeks, kawan classmate saya sekolah Form 1 sampai Form 5. Daripada Irsyad pergi sampai Quality Islam. Sama batch. Dia orang corot Tok Kun. Alah corot Tok Kun yang dia buat main-main. Dia orang corot Tok Kun. Lepas dah posting kerja, pergi duduk di Sungai Siput. Settle down sana. Beli apa yang patut di sana dengan dusun rayan, dengan kelapa sawit, apa dia jenis suka macam tu. Duduk sana. Dia ambil pencen awal. 58 pencen. Duk elok sihat. Dalam WhatsApp group. Duk masuk posting sekali-sekala. Ceria. Ini satu orang baik, orang bagus. Lepas tu satu kawan sudah post 2 minggu lepas, sahabat kita meninggal. Saya private dekat dia. Saya tak masuk dalam grup. Saya private kat dia. Saya kata berita kematian ni better you double check. Kawan pakai doa inna lillahi. Tengok hidup lagi. Tak ke kawan. Better you double check. Maksudnya dia sihat. Saya kata. Sahabat saya kata no. Adik dia bagi tahu. You double check. Saya kata. You double check. Okey. Kata. Dalam pada tu saya pun double check. Nombor dia duduk dalam grup tu, saya call nombor tu. Tengok, perempuan angkat. Saya pun Assalamualaikum. Tanya nama dia, ada ke? Nangis. Dia punya anak yang angkat tu. Kata ayah, baru meninggal dia kata. Zuhur tadi. Terkejut meninggal. Duk sihat. Zuhur tadi. Ayah sakit apa? Tak ada apa. Pagi tadi, lepas dia pergi subuh, balik, dia kata dekat mak, rasa tak sedap badan. Macam tu ya. Pegang tengok, tak demam, tak apa. Dia kata rasa tak sedap badan. Tak apalah, rest lah kata. Zuhur meninggal. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu level 4. Alam kubur. Kita tak tahu, tuan-tuan. Saya tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Jiran-jiran kita tak tahu. Adik-beradik kita tak tahu. Kita punya ending macam mana? Tak tahu. Nak mati tak gaduh sakit, tak disyaratkan sakit. Nak mati tak disyaratkan tua. Nak mati tak disyaratkan pencen. Tak ada syarat. Syarat dia, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sampai dia punya time, tak ada awal, tak ada lewat. 1 second pun Tuhan tak bagi. Benda ni saja kalau kita ambil serius, kita fikir, sudah cukup untuk menginsafkan kita. Kita tak tahu kita bila, kita tak tahu kita punya ending macam mana, tengah duk lupa kat Tuhan ke, dia nak ambil kita tak tahu. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Level 4, alam kubur. Lepas itu tunggu kiamat. Itu level 5. Bila nak kiamat, Allah saja yang tahu. Hak mati daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, hak mati daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1400 tahun dah duduk dalam kubur. Nak bangkit bila tak tahu lagi.
Kiamat, baru mula cerita dia. 6, level 6, hari kebangkitan. Yaumul Ba'ath, dia panggil. Hari kebangkitan semula. Bila ditiupkan sangkakala, kiamat. Bila ditiup sangkakala kedua, bangkit. Dan kita tak tahu kita nak dikebumikan di mana. Tak tahu. Selama lama tak pernah pergi mana, duduk di kepala batas ni lah. Mana pun tak pernah pergi. Tiba-tiba sehari itu teringat, nak pergi mana kah? Pergi meninggal di sana. Di mana dikebumikan, di situ bangkit. Naik level 7, padang mahsyar. Dia mula, dia duduk start dah. Ni yang katakan hari azim, yang dikatakan hari besar. Dia nak main ni semua cerita-cerita, nak bagi kita jadi takut setakut-takutnya ni. Dia start dah. Kiamat cukup menakutkan, hari kebangkitan sangat menakutkan, padang mahsyar sangat menggerunkan. Semua bangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Hang tengok aku tengok hang. Tak ada siapa malu kat siapa pada hari itu. Kerana masing-masing duk sibuk fikir apa nak jadi kat dia. Bila Nabi SAW cerita benda ni, Aisyah tanya Nabi. Bila Nabi kata kita bangkit esok ni, tak ada pakaian. Aisyah tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada pakaian. Dia kata. Nabi kata hari itu tak ada fikir malu dah. Hari itu fikir takut. Ni tak tahu apa nak jadi. Dihimpunkan di padang mahsyar. Level 8, duk tunggu syafaat. Siapa yang nak bagi syafaat? Syafaat maksudnya pertolongan. Siapa nak tolong kita? Allah kah? Nabi kah? Mak kita kah? Ayah kita kah? Siapa ni nak bagi syafaat dekat kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Level 9, hisab amalan. Baru nak hisab amalan kita. Level 10, serah rekod amalan. Ini duduk pergi satu-satu ni, Allah yang tahu macam mana takutnya manusia pada hari itu. Kita dah baca banyak kali, dah cerita macam mana orang yang nak terima rekod kanan ataupun kiri, di luar daripada kontrol dia, beyond dia punya kontrol. Dia tak boleh suka-suka sambang dengan tangan kanan. Allah tentukan, kalau rekod dia elok, tangan kanan lah yang akan ambil. Tak elok, tangan kiri yang akan ambil. Dia main level 11, baru pergi mizan, baru pergi timbang amalan. Dia pergi level 12, dia pergi kepada telaga Nabi SAW. Al-Haud. Telaga Nabi. Tak sampai syurga lagi. Tak sampai lagi. Baru sampai telaga Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakr. Dia kata apa? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni 'alal haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku orang pertama yang akan sampai di telaga aku. Nabi orang yang first kali sampai di telaga dia. Hatta anzura man yaridu alayya minkum. Nabi kata bila sampai, aku dapat tengok ni umat-umat aku, hampa semua ni duk mai kat aku, pakat duk mai. Wa sayu'khadhu unasun duni. Tapi ada di kalangan anak mai ke telaga aku tu, Nabi kata tiba-tiba dihalang. Jahil